tidak ragu untuk bertindak meskipun nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka adalah barisan pertama menghadapi bencana yang paling membinasakan. Namun, ramai tidak tahu mereka ini hanyalah sukarelawan yang berkorban tanpa meminta balasan. Setiap titisan peluh dan detik keberanian mereka adalah hadiah untuk keselamatan kita semua. Tadi rumah saya api besar sangat. Asap tu tebal sangat. Anak pun batuk-batuk tadi. Nasib baik ada ahli bomba datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih kepada ahli-ahli semua. Malam ini, kita menyelami kisah wira-wira ini yang tanpa mereka, banyak nyawa mungkin tidak terselamat. Inilah mereka, sukarelawan bomba, wira penyelamat. Saya akan bersama dengan pasukan sukarelawan Bomba Bagan Ajam. Untuk pengetahuan kalian semua, belakang saya ini adalah bangunan pertama bomba sukarelawan yang ditubuhkan di Pulau Pinang ini. Mereka adalah wira komuniti yang bekerja tanpa mengharapkan sebarang imbuhan. Jom kenali mereka. Dengan ayah sekarang ni adalah anggota-anggota sukarelawan Bomba Bagan Ajam kita. Boleh ke kalau saya nak bertanyakan beberapa soalan? Boleh. Apa beza bomba kerajaan dengan bomba sukarelawan? Bomba sukarelawan kami tiada gaji. Kami hanya bekerja dengan matlamat sendirilah. Maknanya kami macam dengan suka hati rela datang untuk menolong di sini. Adakah syarat-syarat kalau orang di luar sana kan, penonton-penonton di rumah sana ingin menjadi sukarelawan bomba? Ada. Memang ada. Dan ada kawan untuk buat interview. Oh, ada interview? Kami akan tengok lah. So, umur 18 ke atas. Kami akan simpan itu orang. Kami akan terima itu. Jikalau penonton-penonton di rumah ingin menjadi seperti anda semua, ingin menjadi bomba sukarelawan, apakah ciri-ciri mereka yang mereka kena ada? Kena sihat wawaran dan bersemangat lah. Macam mana kalian memberi komitmen untuk sentiasa bersemangat menjalani misi dengan selamat? Ini terpulang kepada kami semua lah. Maknanya daripada segi tanpa gaji dan minat, ini boleh dikatakan secara minat dan menjadikan kami itu akan menjadi aktif, sentiasa menunggu panggilan kecemasan. Boleh tak kongsi dengan kami dah berapa lama dah bomba sukarelawan Bagan Ajam ini ditubuhkan? Bomba Bagan Ajam ini ditubuhkan pada tahun 1974. Sehingga hari ini kami telah mencapai umur 50 tahun di sini sebagai pasukan Jubli Emas. Dan berapa orang ahli anggota sukarelawan Bagan Ajam yang telah aktif dan daftar setakat ini? Setakat ini yang daftar sebagai ahli bomba sukarelawan Bagan Ajam terdapat lebih kurang 300 orang. Ramai. Ya, yang aktif hanya lebih kurang 30 orang. Daftar 300 dan aktif 30. Nampak tak dekat situ? Bukan semua orang boleh memberi komitmen yang sangat-sangat baik dan mampu aktif. Kan? Dan mereka ini antara yang aktif dan mereka inilah wira komuniti di sini. Itulah pengorbanan dan kesetiaan yang mereka lakukan untuk komuniti di sini.
bukan sahaja dihormati sebagai sukarelawan, tetapi juga sebagai sebahagian daripada komuniti yang mereka lindungi. Kini bersama dengan Alia, bomba sukarela Bagan Ajam Tim Ambulans. Baiklah, kongsikan kepada kita semua apa peranan dan tugas kalian. So kami ditugaskan sebagai first responder, kami menjalankan ambulans. So bila kami lapang, kami akan melaporkan diri dekat hospital. Ada apa-apa insiden dekat kawasan kami dan kami akan respon. Apa fasiliti yang ada dalam ambulans bomba sukarela Bagan Ajam? Ambulans kami agak sama dengan ambulans dekat hospital. Kami ada AED, vital sign dan juga oksigen. So kami boleh respon kepada kes macam sesak nafas, kes CPR dan sebagainya. Ceritalah kepada kami apa pengalaman pahit dan manis sepanjang menjadi sukarelawan. Jadi, so untuk pengalaman pahit memang susah lah bila kami menyelamatkan satu mangsa tapi kami tak berjaya menyelamatkan mangsa itu. Rasa sedih dan itu rasa stres lah. Tapi pada masa yang sama kami kena jadi profesional lah. Tak boleh nangis, tak boleh tunjukkan. Tapi untuk pengalaman yang manis adalah bila kami dapat menyelamatkan mangsa dan kami boleh nampak mangsa dengan keluarganya dapat berkumpul sekali lagi dengan happy. Mereka adalah wira tanpa mahkota menjaga keselamatan komuniti dengan penuh dedikasi. Sukarelawan Bagan Ajam adalah lambang semangat perpaduan dan keberanian. Mereka tidak mengenal lelah demi menjaga keselamatan komuniti mereka.